Kali ini saya nak buat pemasangan kotak madu bagi koloni Clue terminata. Jadi saya buka, kita tengok keadaan di dalam. So ini koloni induknya, koloni Clue terminata. Okey, sudah aktif keluar masuknya, sedang mencari nektar dan juga bee pollen dekat luar. Malu lah tu. Di tepi ni pun dia dah mula buat kantung. Dia mula buat apa ni, ibukrom. Nanti benda ni akan menjadi makin lama makin besar dan dia akan isi kantung-kantung madu dan bibrik lah tepi ni nanti ni. Disebabkan ruangan dalam dah terlalu penuh, dia keluar ikut tepi ni. Situ dia keluar ikut tepi tu . Kita buka dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terminata ni, dia punya terminata yang ini, dia punya kantung madu dia besar-besar, hampir ibu jari, sebesar ibu jari saya. Sebesar ibu jari lah dia punya kantung madu. Koloni Clue terminata, dia kalau musim bunga sumber koloni Clue terminata ni tak ada masalah untuk penghasilan madu. Tetapi bila di luar musim dia agak lambat sikit. Koloninya pun tak agresif, dia punya bau propolis dan madu ni dia agak berbeza sikit dengan dengan kelulut hitamah. So inilah dia. Yang ini saya buat pemasangan kotak madu terus lah. So ini adalah kotak madu yang saya akan pasang dekat koloni Clue terminata ni. Saiz dia 14 x 14 yang ni. Mungkin agak besar sikit, tapi kita tengoklah macam mana nanti. Saya harap dia naik lah. Dia punya telur ni saya akan ambil untuk pancing kelulut terminata ni naik dulu. Alang-alang telur dia dah banyak ni kan, yang dah putus ni saya ambil, saya letak dalam ni, nanti kelulut akan naik lah. Itu dia, koloni kelulut ni dah mula naik untuk troka di dalam sarang ni. So kita tutup lah bagi mereka buat kerja mereka. Okey. Itu dia. Okey sahabat, itu saja. So kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.